Tiba-tiba abang turunkan hujan. Dapat hujan, abang turunkan hamad hujan. Bersemangat, hilang penat dah. Hilang penat saya dah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Nah, udah kata lagi dah. Kau kemari, tiada resah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini 1 Februari. Selamat Hari Wilayah Persekutuan Nyonya Labuan. Kami di sini Ecotourism Tambutuan Village. Misi kami hari ini nak InsyaAllah lihat Mungkok. Saya tinggal tunggu guide sampai lah di puncak Mungkok, di belakang Gunung Kinabalu. Kami berdua saja ini sebab Dayak saya tak bawakan ni sebab trek dia agak mencabar, so dia tinggal kat homestay dengan Aisyah. Okay, insyaAllah jumpa di on the way. Yang ini puncak begini dia punya sebelumnya berarung lah. Coba kita jalan di dia punya macam belakang dia. Pematang, dia rasa panggil pematang. Itu semalam, hari ini aku hidup dalam dunia yang aman. Kenangan kita lucut. Potongkan. Kita bakar sama-sama pengalaman hidup siksa. Kilometer 1.5. Tadi baru berhenti solat subuh sekejap dan teruskan perjalanan. Rafflesia area, kilometer 2.0. Stage 1, Dayan. Matahari mula muncul, kita semakin nampak kilometer 2.5. Dilepas stage Dayan tadi, kawasan ni dah mula kawasan berbatu-batu. Ini batu-batu longgar. Saya ingin kasih, saya ingin di dalam sana lagi sikit. Trek sebenar sana, tapi ada penyengat, so dia divert melencong ke kiri. Assalamualaikum, selamat pagi. Selepas hiking lebih kurang sejam lebih, tadi mula kat bawah 4.55 pagi, dan kita berhenti jap. Memang hutan pun dah mula terang. Kami berempat dengan guide kita, Mr. Francis,
Seorang sahabat nama pun tak tahu lagi ni. Lilik. Lilik. Dengan wife. Kalau ikut guide, kita ada 3 puncak lagi. Rumino. Rumino, lepas tu Wasoi, baru terus ke puncak. Baru puncak Nungkok. Okey. Betul lah. Oh, boleh dah. Baca. Kalau kita jalan sana tuh. Tayo kita jalan sana makan. Tanya dulu. Itu bukan mungkin loh. Itu menarokan lah. Saya tidak tahu apa nama kalau yang ano. Pokok kayu lagi. Nanti dekat tadi bukan ke tepi ya. Stage 2. Potong di kayu begini kan. Tidak boleh. Kayu-kayu. Kasih cantas-cantas sikit saya. Ya. Diorang ada anu juga. Tapi kami dipotong aja sebelah sana hutan. Kami tidak potong sebelah sini lah, yang dekat. Okey, kita di stage 2. Kita sampai stage 2. Ada lagi 2 puncak. Ada lagi 2 puncak. Sebelum nak sampai ke puncak Nungkok. Kalau di kampung nampak di Nungkok dia pacak, dia tajam. Di puncak Tipu belakang Ya. sana. Tapi kalau kita di sebelah Pakanabalo, dia bulat begini. Kampung Tambutuan. Iya. Baru kau tahu erti penyesalan. Pujo 4:03 pagi. On the way ke puncak ketiga. Wasoi. Take 5 jap. Apa?
Wah, dia punya pacak tak habis-habis. Sayang pacak dia. Jalan raya tu. Ya. Tu ada kereta. Jalan Ranau. Oh, jangan Ranau. Ya. Kawasan Dahulu, kawasan Melumut. Kawasan Melumut. Semakin sejuk. Tak jauh lagi. Stage 3. Dia bilang we are proud of you. Wow, matahari. Dia bilang you are proud of you. Stage 3, Alhamdulillah. Kaki gunung mengajarkan kita Osoi. memahami dan 1333 meter. Alhamdulillah. belakang tertutup tu gunung. Kan? Sekarang dia clear. Clear. Alhamdulillah kami dah sampai Sana ambil gambar cantik. stage 3. Nampak tu Osoi. batu. Kan? Nampak itu Di Osoi. Gunung Kinabalu. Saya pendaki Oh, tu nah. tak bujang. Dan mengaku bujang. Serangga. Ya. Follow. Masya Allah. Ya. Oh, subhanallah. Ni lah dalam tali ni lah. Dalam kali. Oh ni puncak lah. Tapi di sebelah di atas lagi. Ke sebelah sana lagi. Bawah ni agak beritahu bahaya ni. Tak boleh sebab bawah ni, bawah tanah ni kawasan lubang kosong, tak ada. So risiko. Itu semalam. Hari ini aku hidup dalam dunia yang aman. Kenangan kita lucukan. Goyang tanah. Kita bakar sama-sama pengalaman hidup. Siksa